Okay, kita dah live. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pagi ini dan kita sambung lagi muka surat. Hari ini muka surat 426. Yang pertama, ayat ni Allah Ta'ala cerita mengenai kelonggaran untuk buka aurat ataupun dedahkan aurat kepada para isteri Nabi dan juga semua wanita. Sebab apa isteri Nabi? Sebab cerita dia sebelum ni, cerita berkaitan dengan para isteri Nabi. Ni, dia mula pada sini. Allah kata, wa idza sa'altumuhunna mata'a, bila kamu minta sesuatu pada isteri Nabi, kena minta disebalik hijab. Hijab ni maksudnya tutup aurat lah. Jangan open lah gitu. Adakah terpakai kepada semua? Jadi Allah Ta'ala kata tak. Nah, tidak menjadi kesalahan kepada mereka isteri Nabi dan semua wanita-wanita lain untuk tidak mendedah ke aurat kepada ayah mereka, anak mereka, adik-beradik lelaki, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki, anak saudara lelaki daripada adik-beradik perempuan. Kenapa tak dimasukkan pakcik? Al-am dengan khal. Sebab pakcik tu dia masuk bawah ayah. Sebab tu kalau kita ada anak saudara kita tu macam anak kita sebenarnya. Dan pak saudara kita tu macam ayah kita. Memang gitu kaedahnya. Dan tidak juga menjadi salah wala nisa'ihinna kepada wanita-wanita mereka. Tuan-tuan, nisa'ihinna ni disebahkan ataupun disandarkan kepada mereka. Ini dimaksudkan wanita-wanita muslimah. Sebab tu walaupun benda ni lagi khilaf, tapi kita pegang pandangan yang dalam mazhab kita, wanita muslimah tak boleh mendedah ke aurat kepada wanita bukan Islam. Contoh anak kita belajar, duduk sebilik dengan bukan Islam, dia kena pakai tudung. Sebab apa? Dalil daripada Al-Quran ada. Antara contoh ini tuan-tuan, ini dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Ayat ni yang ke-31 ni, ayat 31 ni dia cerita mengenai aurat. Cerita mengenai aurat panjang macam ni. Antara contoh ni dia kata wanita tu hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala. Bukan selendang, tudung kepala menutup belahan dada. Maksud bila pakai tudung, jangan belik leher je. Tudung kena tutup dada. Sebab apa? Mata-mata lelaki orang jahat dia target situ. Betul kena tutup. Dan Allah pun tegaskan lagi, jangan didedahkan aurat mereka, perhiasan mereka kecuali kepada grup ni. Suami, anak, bla bla bla. Sampai sini. Dan juga wanita-wanita mereka, wanita seagama. Dan benda ni perkara yang samalah ditegaskan dalam ayat ni. Dalam surah Al-Ahzab yang kita dah baca ni. Allah kata tidak menjadi kesalahan kepada wanita-wanita mereka, wanita yang seagama. Lepas Allah kata wattaqinallah, dan hendaklah mereka wanita-wanita ni bertakwa pada Allah dalam isu hijab ataupun aurat. Tak boleh kita kata ambil remeh. Kadang-kadang sebab mungkin kurang kesedaran ataupun pendidikan agama, kita jadi tak kisah. Pergi office, contoh kita kata pergi office pakai tudung. Balik rumah, keluar duduk kawasan rumah ataupun pergi jemur kain, selama tak pakai tudung, tak apa kawasan rumah. Sedangkan terdedah kepada aurat. Sama juga kadang-kadang pakai baju lengan pendek, orang perempuan ni. Ataupun orang lelaki keluar naik motor, pergi ke mana-mana pakai seluar pendek. Allah kata tak boleh. Wattaqinallah, kamu kena bertakwa pada Allah dalam isu menutup aurat ni. Jangan anggap benda ni sebagai remeh. Itu perkara penting. Okey, habis. Kemudian ayat ni ayat yang selalu kita dengar masa khutbah Jumaat. Tuan-tuan, ayat ni selawat ke Nabi ni sangat istimewa. Sebab apa? Berbanding ibadat lain, Allah Ta'ala suruh kita solat, aqimus solat, zakat. Tapi untuk selawat ni, Allah dengan malaikat
sendiri yang mengurus tadbir. Waktu kata selawat ni ibadat yang besar. Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna, sentiasa berselawat. Tentang perkataan yusalluna ni kalau ngaji bahasa Arab dipanggil apa, fi'il mudhari' ataupun istimrariyah. Maksudnya ongoing. Ataupun kalau dalam belajar bahasa Arab lagi, dia kata ayat ni adalah dia kata jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni statement yang berbentuk bukan perbuatan, statement kenyataan biasa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Ada beza pula, dia kata Allah dan malaikat sedang berselawat. Ni tak. Dia guna statement jumlah ismiyah ni, maksudnya pujian ini berterusan. Itu satu isu. Yang kedua, Allah pakai yusalluna, sentiasa berselawat. Allah dan para malaikat yusalluna, sentiasa berselawat kepada Nabi. Tu dan kalau kita perhati peristiwa manusia dengan malaikat ni berlaku dalam sejarah manusia, berlaku dua kali lah. Ni ayat apabila masa masa Nabi Adam dicipta, Allah berkata, Allah kata wa idh qulna, ingat bila kami kata kepada malaikat usjudu, sujudlah kamu pada Adam. Ini arah, ini fi amauruh, sujud pada Adam, sujud. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud. Sajadu ni kita kata past tense ataupun fi'il madhi. Maksudnya perbuatan sujud kepada Adam habis dah. Dulu sekali tu je. Maksudnya bila malaikat diarahkan sujud kepada Adam, mereka sujud sekali tu saja dan ia sudah menjadi sejarah. Tetapi untuk Nabi kita, nak cerita istimewa Nabi kita ni, bila Allah Ta'ala sebut arahan selawat ke Nabi, Allah Ta'ala datang dalam jumlah ismiyah, dipanggil nominal sentence. Maksudnya kenyataan yang sangat kuat, tak berubah, tidak terikat dengan zaman. Kalau kita kata jumlah fi'liyah ni, ayat berbentuk kita kata perbuatan ni, dia terikat dengan waktu. Dulu, sekarang, tetapi jumlah ismiyah dia statement yang tidak terikat dengan waktu. Lepas Allah pakai yusalluna. Yusalluna, kalau siapa mengaji bahasa Arab, panggil fi'il mudhari'. Kalau terjemah paling mudah nak faham, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, sentiasa berselawat ke Nabi, tak putus-putus daripada dulu, hari ni, besok, sampai kiamat. Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke Nabi. Jadi oleh kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke Nabi, dari atas, kita kata arahan pada atas, top down. Kata Allah kata, wahai orang yang beriman, kamu kena selawatlah ke Nabi. Selawat dengan ucapan sempurna. Baca kata selawat, kena selawat dengan sempurna. Sallu dengan wasallam. Cuma kadang-kadang orang kita salah. Dia Allahumma salli. Tengok kena bahasa Arab. Salli, bila bagi bawah je, hujung tu bla bla bla, wasallim. Macam masa tarawih sallallahu, salla depan. Wasallim, salah tu. Wasallama, dia kena ikut, dia panggil ataf. Selawat dan salam. Jangan pula salla, hujung ni kita putar ke wasallim. Salah. Sama juga salli, wasallim, lepas tu kita tambah wabarik. Rik, jangan wabarak. Dia kaedah tu, bahasa Arab. Lepas tu tuan-tuan jangan main ikut dengar je. Kena belajar supaya kita selawat dengan betul. Dan kelebihan selawat ni banyak lah. Antara contoh, ada beberapa hadis yang saya salin. Hari Jumaat. Hari Jumaat memang afdal kita berselawat. Nabi kata, sesungguhnya sebaik hari adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam dicipta dan diambil nyawanya. Hari itu juga ditiup sangkakala, tanda kiamat. Nabi kata, perbanyakkan selawat kepadaku kerana semua selawatmu akan dibentangkan padaku. Sahabat berkata, Rasulullah mudah hancur dah. Nabi kata, dah. Allah Ta'ala haramkan jasad para Nabi kepada bumi. Kemudian lagi, ini banyak lagi lah. Selawat ke Nabi sekali, Allah Ta'ala balas 10. Selawat ni tuan-tuan doa kesejahteraan. Jadi kalau kita selawat ke Nabi sekali, Allah Ta'ala pun beri, limpahkan kesejahteraan kepada kita 10. Kerana kata kalau kita ni hidup dalam kita kata rahmat kesejahteraan Allah, hidup kita serba menjadi. Sebab tu selawat ni antara ibadat yang sangat luar biasa. Pernah berlaku seorang sahabat Nabi, nama dia Ubay bin Ka'ab. Dia kata, Rasulullah, aku ni memang banyak selawat kamu. Berapa banyak agak-agaknya. Nabi kata, terpulang daripada kamu. Lepas tu dia kata, boleh tak? Dalam doa aku seharian, aku nak 1/4. Aku peruntuk selawat kepada kamu. Nabi kata, ikut mu lah. Ini Ubay kata, okey. Kalau separuh macam mana? Nabi kata, ikut mu. Ubay pun fikir balik, kata, tak apa Rasulullah. 2/3. Nabi kata, ikut. Waktu dia pun fikir, kita kata, tak apa Rasulullah, aku decide. Katanya Ubay, aku akan berselawat penuh kepadamu dalam doa aku. Maksudnya, seorang kata Ubay tak berdoa pun. Dia perlukan apa? Dia tak berdoa. Dia ingat je selawat je.
Jadi selawat dia tu all in. Jadi Nabi kata kalau begitu wahai Ubay, dia kata idan tukfa hammaka wa yughfar laka dhanbuk. Kalau begitu cukuplah keperluanmu dan akan diampunkan dosamu. Maksudnya banyaklah kelebihan-kelebihan berkaitan dengan selawat. Jadi kita ambil peluang, jangan kita kata abaikan selawat. Kena selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Macam-macam. Okey, habis. Kemudian, ni Allah kata orang yang yu'dhun menyakiti Allah dan juga Rasulnya. Allah ni hebat, dia tak boleh disakiti. Tapi maksud menyakiti Allah dan Rasulullah ni adalah seperti pokok Yahudi, dia kata Allah ni kedekut. Sebab tak bahagi kejayaan kepada kami. Itu contoh menyakiti Allah. Ataupun ada pokok Nasrani dan juga Yahudi juga. Dia buat apa tak? Dia kata Allah ni ada anak. Dan mengatakan Allah ada anak itu antara contoh menyakiti Allah. Sedangkan Allah ni Tuhan yang unggul. Dia tak perlu pada anak dan sebagainya. Kemudian menyakiti Rasulullah ni banyaklah. Seperti contohnya pada dekat-dekat Nabi nak wafat tu, Nabi lantik Usama bin Zaid untuk mengetuai pasukan perang. Padahal Usama masa tu umur baru 18 tahun. Orang pun tak puas hati. Cakap-cakap belakang. Apa Rasulullah nanti budak muda. Hak tu contoh menyakiti Rasulullah. Dan bila menyakiti Rasulullah ni tuan-tuan sampai satu tahap halan darah. Pernah di zaman Nabi ada seorang Yahudi Madinah nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ni dia buat macam-macam. Menyakiti Nabi lah. Akhir sekali Nabi keluar arahan suruh bunuh. Dia pun mati dibunuh. Dan ada cerita orang buta. Bila Nabi hijrah ke Madinah, orang pakai masuk Islam, ada seorang lelaki buta. Lelaki buta ni dia pun masuk Islam. Tapi dia ada Ummul Walad. Ummul Walad ni kalau baca hadisnya, Ummul Walad ni adalah terma kepada hamba yang dimiliki oleh seorang lelaki. Lepas tu lelaki tu disetubuh dengan hamba tu. Tapi bukan isteri dia. Lepas tu dapat anak. Anak tu dipanggil, anak dia anak sah taraf lah. Tetapi dia bukan isteri, tapi ibu kepada anak. Gitu keadaan dalam hadis dipanggil Ummul Walad. Jadi lelaki buta ni, dia dah beriman, lepas tu hamba wanita dia ni suka kutuk Nabi. Tiap kali goreng nasi, hidang makanan, sambil-sambil tu celaka Muhammad, kutuk Nabi. Lepas tu si buta nak kata, jangan buat lagu tu Rasulullah tu. Tak peduli. Satu hari wanita tu kutuk tu Nabi, si buta ni dah ambil pisau, tikam perempuan tu, mati. Lepas tu bila orang jumpa mayat tu berterabur darah semua sekali, orang pun cari siapa pembunuh, si buta ni pun datang dengan keadaan takut-takut. Dia kata Rasulullah, aku mengaku aku bunuh dia. Dia ni Ummul Walad. Kita kata ibu kepada anak-anak aku. Nabi kata apa membunuh dia? Sebab dia kutuk kamu. Nabi kata okey, buang kes. Nak cerita sebab aku menyakiti Rasulullah. Ini betul ada hukum khas yang berkaitan dengan kutuk Nabi. Sehingga ada ulama tulis buku tuan-tuan. Buku tu tajuk dia As-Sarimul Maslul. Maksudnya pedang pisau yang terhunus ala syatimir rasul, untuk ataupun kepada pencela Rasulullah. Cuma jangan cepat pula kita nak pergi ketuk ke, nak pergi buat report polis ke, bunuh orang yang cela Nabi. Kadang-kadang hak cela Nabi untuk sekalian non-Muslim sebab dia tak kenal Nabi kita macam mana. Jadi tanggungjawab kita pada awalnya kena perkenalkan dulu Nabi kita. Kalau tidak mampu nak perkenalkan Nabi kita, jagalah akhlak kita supaya akhlak kita ni mencerminkan kita ni Islam. Okey, habis. Cuma tuan satu lagi pasal selawat ni banyaklah kelebihan selawat, cuma ada satu kesilapan lazim orang kita. Kesilapan lazim orang kita berkaitan dengan selawat ni bila lepas azan. Lepas azan tu biasanya kita habis je Bilal melaungkan azan, kita pun tu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Sebenarnya tuan-tuan ada benda kita tertinggal, iaitu kita kena selawat Nabi ke Nabi. Ada hadis mana saja. Sebab apa saya kena bawa hadis ni? Sebab pernah saya tegur orang, dia Bilal. Habis azan, dia jenis suka baca doa azan ketika mic tengah on. Habis azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Saya berkata, lepas tu saya kata, patutnya kena selawat dulu. Lepas tu dia tak buat. Degil lah. Degil. Lepas tu, ni. Saya pun tegur. Degil lagi. Lepas tu dia siap menjawab. Saya pergi kerusuh azan dekat masjid negara. Tak ada pula orang suruh selawat. Kita pun buatlah hadis ni. Degil juga. Saya pun naik angin lah. Saya kata, tuan,
hak baca tasbih sebelum azan tu memang tak ada dalam hadis. Awak nak buat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hak tu memang tak ada dalam hadis. Tapi kita tak larang. Awak nak buat. Tapi kalau tu buat azan, tak apa. Hak Nabi tak ajar, awak buat. Hak Nabi ajar, awak tak nak buat. Tengok hadis ni. Yang hadis sahih Muslim. Nabi kata, "Idza sami'tum mu'adzinan." Bila kamu dengar muadzin melaungkan azan, mu kena sebut macam hak dia sebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pergi ke Allahu akbar, Allahu akbar. Habis je, semua Nabi kata kemudian sallu alayya. Selawat kepada aku. Kenapa? Siapa selawat kepadaku, sekali Allah akan balas dengan 10. Kemudian minta Allah kepada Allah al-wasilah. Baru doa azan. Jadi lepas ni tuan-tuan ubah. Dengar azan sebelum Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamah, selawat dulu. Kenapa ini antara ajaran Nabi kita lah. Tak rugi pun, tambah lagi. Bukan kita kata ni. Lepas tu, antara sebab kenapa orang kita macam missing selawat ketika azan tu, antara sebabnya pernahlah kita bincang. Sebab apa? Sebab TV dengan radio tak masukkan selawat. Sebab TV radio mungkin dia tak tahu, penerbit-penerbit dia buat gitu. Kemudian dulu-dulu masa saya tengah aktif keluar TV, kita kenal lah penerbit-penerbit. Kita pun tegur. Antara contoh Esra Oasis. Masa keluar kita tegur. Kita kata kalau boleh masukkan azan. TV Hijrah pun sama. Kemudian antara alasan diberikan oleh pihak TV Hijrah, kita baru buat rakaman ni pakai untuk satu tempoh masa. Kalau nak rakam baru tu, dia kata janji insya-Allah akan datang kita akan masukkan selawat. Lepas tu Esra Oasis masa tu dia ambil, dia masukkan selawat. Habis je azan, dia masuk selawat, habis je azan, masuk selawat, baru doa. Dia kata itu kalau boleh kita buat dia kata. Tapi bila habis penerbit tu, naik penerbit lain, hilang pula selawat tu. Jadi kalau boleh kita kena usahakan supaya selawat tu ada. Okey, kemudian sama juga orang yang menyakiti orang beriman lelaki perempuan. Contoh menyakiti orang beriman lelaki perempuan ni, mengumpat, kutuk dan sebagainya. Dia tu tak ada buat salah apa pun. Tapi kita tak setuju dengan dia, kita pun buat cerita-cerita huduh berkaitan dengan dia, kita kutuk. Dan banyak lagi lah contoh-contoh. Okey, habis. Kemudian ayat ni berkaitan dengan apa? Arahan kepada Nabi. Ini ayat ni kalau kita nak kata lebih macam kepimpinan melalui teladan. Dan ini antara beberapa ayat dalam Al-Quran yang bercerita berkaitan dengan kewajipan menutup aurat. Cuma ayat ni dia bagi tahu matlamat utama menutup aurat. Allah kata, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Belum orang lain, kamu dulu Rasulullah. Qul, katakan, arahkan kepada isterimu, anak perempuanmu dan juga wanita beriman. Dia tak sebut wanita muslimin, wanita beriman. Sebab orang yang mampu untuk menutup aurat dengan sempurna, dia tanda dia itu beriman. Kenapa Allah katakan Muhammad kepada isterimu, anak perempuanmu, tak payah pergi jauh. Kamu kena suruh hak dalam rumah dulu. Kepimpinan melalui teladan. Dia kata yudnina, hendaklah mereka melabuhkan jilbab mereka. Jilbab ni kain tulen. Jilbab ni tuan-tuan, dia ada, kalau nak faham lah maksud jilbab ni apa, pakaian wanita Iran. Di dunia ni hak nampak ni, dia pakai ada tudung tu. Dia pakai ada tudung. Lepas tu dia ada kain jilbab. Tengok kain jilbab, jangan tengok muka dia. Ni, kain aku ni. Ni jilbab. Lepas tu ada lagi ulama yang ekstrim, dia kata jilbab ni, perempuan tu pakai ada tudung kat luar tu. Pakai sempurna dah. Ambil jilbab tutup, mata sebelah nampak. Itu ada pandangan. Tetapi ada ulama moden tidak bersetuju. Dia kata benda ni berat sangat sehingga menyusahkan wanita. Asalkan cukup, kita kata pakailah apa sahaja. Nak pakai sehari ke Cheongsang pun boleh. Asalkan muka dengan tangan saja terdedah dan jangan ketat menampakkan susuk tubuh jaga. Itu pun nak pakai sehari ke ikat apa. Ini kata itu lebih praktikal lah. Okey, ayat ni cerita apa? Ayat ni bila turun ni Allah kata, kenapa dzalika adna, yang demikian itu bila kamu pakai elok, tutup aurat dengan sempurna, adna lebih mudah yu'rafna, untuk kamu dikenali sebagai orang yang bersopan, orang yang ada kehormatan. Kalau zaman Nabi ada pandangan mengatakan hamba-hamba dengan orang biasa. Sebab apa? Hamba wanita ni dia biasa keluar untuk buat macam-macam kerja. Jadi pakaian itu kita kata lebih longgar berbanding wanita beriman. Lebih mudah kamu dikenali sebagai wanita yang merdeka, ataupun lebih mudah untuk kamu dikenali sebagai wanita yang terhormat. Fala yu'dain, lalu kamu tidak akan disakiti ataupun diganggu. Jadi sebenarnya fitrah manusia, kalau tengok dua perempuan ataupun dua lelaki, seorang keluar pakai sempurna, orang tengok orang kata oh, ni orang terhormat. Yang kedua keluar pakai tak senonoh, orang akan mula kata ni boleh try.
Ni tuan-tuan saya tunjuk video Video ni censored sikit dah. Saya minta maaf siap-siap. Tak ada niat pun. Tetapi nak bagi contoh. Kita laju-lajukan. Okey. Ini eksperimen yang dibuat oleh budak ni. Sepanjang duduk berjalan ni, perempuan ni diganggu. Tengok tu. Excuse me. Kena kacau. Dan sangat ekstrim akhir sekali sepanjang-panjang ni. Ni ada negro ni. Negro ni follow dia. Follow sampai few blocks. Sampai tim dia kena perambat lelaki ni. Time she said, okay, to follow for a few blocks. Lepas tu habis. Cukup. Bahaya dalam surau ni. Okey, kemudian perempuan ni, orang yang sama, dia just pakai abaya, pakai tudung. Kalau nak kira, tudung dengan abaya dia ni tak kompleks juga ni. Tapi at least pakai. Bayangkan kalau kompleks. Sepanjang 5 jam dia berjalan, orang tak peduli. Orang langsung tak peduli, maksud dia ada, kata terjaminlah keselamatan ataupun security dia. Dan bila tengok video ni, cukup dah tu. Bentar. Bila tengok video ni, kita berkata membenarkan janji Allah. Allah kata kenapa kena nabuhkan pakai dengan sempurna, itu lebih mudah untuk mereka dikenali sebagai wanita yang baik, lalu mereka tidak disakiti. Okey, habisnya yang terakhir sekali tuan-tuan. Ini amaran kepada puak-puak munafik di Madinah pada zaman Nabi. Allah kata, la illam yantahil munafiqun, kalau sekiranya puak-puak munafik walladzina fi qulubihim marad, dan apa yang pertama, dan orang ada penyakit hati, tak suka pada Islam. Wal murjifun, murjif ni ada satu perkataan rajafah ni gempa bumi. Rajafah ni gempa bumi. Murjif ni orang yang suka mencipta huru-hara sehingga bumi itu boleh bergerak. Wal murjifuna fil madinati ni dia refer kepada puak-puak munafik, hak kerja dia sebar berita-berita tak elok. Benda tu baru sikit lah, tapi dia punya goreng tu menyebabkan huru-hara dalam umat Islam. Dan benda yang sama ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. Mana dah? Ni amaran. Allah kata wa idza junib, Allah Ta'ala sebut perangai puak-puak munafik di Madinah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf. Bila datang berita keamanan ke ataupun kegemparan, mereka akan sebar. Cepat nak sebar. Kenapa? Suka benda-benda sensasi sehingga orang jadi huru-hara. Padahal tak ada apa isu pun. Jadi puak-puak ni Allah Ta'ala bagi amaran dalam surah Al-Ahzab. Kalau mereka tak berhentilah, mereka akan diarahkan oleh Allah untuk Nabi perangi. Sehingga mereka kena perambat keluar daripada Madinah. Allah SWT cukup untuk hari ni. Banyak lagi isu tapi cukuplah. Itu gist dia daripada surah ni. Dan insya-Allah minggu depan kalau tidak ada aran, kita akan tengok. Ini muka surat terakhir surah Al-Ahzab. Dan antara isu yang menariknya, larangan menyakiti, jangan diikut perangai Yahudi ataupun ahli kitab yang menyakiti Nabi Musa. Dan cara mereka dulu menyakiti Nabi Musa ni macam-macam lah. Antara satu cerita huduhnya, mereka tuduh Nabi Musa ni ada masalah bengkak telur kemaluan. Sebab geng-geng Bani Israel ni dia mandi, orang lelaki mandi berjemaah ramai-ramai bogan dekat sungai. Jadi Nabi Musa tak buat benda tu. So bila Nabi Musa tak mandi sekali dengan dia orang, dia pun kutuk Nabi Musa. Sebab apa? Lalu Allah Ta'ala bersihkan. Ada cerita lah hadis tu. Tapi hadis tu pun ada juga ulama petikai. Tapi itu antara isu. Dan juga kita tengok bagaimana Allah Ta'ala bentangkan amanah syariat Islam ini kepada langit, bumi, gunung ganas, semua tak mahu. Tiba-tiba manusia ambil, kita ambil. Jadi bila kita sanggup untuk menanggung amanah ini, ada konsekuensi lah. Buat baik dapat syurga, buat jahat sebaliknya kena neraka. InsyaAllah kita akan bincang untuk sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.